Dalam keadaan ekonomi yang mencabar, peniaga kompleks KNS tetap berusaha memastikan kelangsungan perniagaan mereka menjelang Aidilfitri. Namun, mereka mengakui perubahan trend pembelian yang semakin beralih ke platform dalam talian memberi cabaran besar pada perniagaan secara fizikal. Tinjauan dagang news kompleks PKNS mendapati bahawa rata-rata peniaga meluahkan kebimbangan mengenai penurunan pelanggan serta beban kos operasi yang tinggi. Menurut Octavia Lestari 22, merupakan pekerja kedai pakaian penjualan, mengatakan tahun ini kurang memuaskan kerana kebanyakan pembeli lebih cenderung membeli secara dalam talian melalui platform seperti Shopee, TikTok Shop dan Lazada. Sekarang semua berniaga online, jadi pelanggan semakin murah ke kedai fizikal. Kedai kami pula hanya beroperasi secara offline, katanya. Selain itu, beban kos operasi yang tinggi turut memberi kesan kepada pengusaha veteran seperti Husna Muhammad Husni. Beliau yang sudah berniaga di PKNS selama puluhan tahun berkongsi cabaran membayar sewa booth yang hampir mencecah RM12,000 sehingga RM15,000 sebulan, termasuk kos tambahan seperti gaji pekerja dan bil utility. Orang ingat berniaga untung besar, tetapi realitinya kami perlu menghadapi kos yang tinggi jika kami sewa booth setiap bulan. Banyak peniaga terpaksa tutup kedai kerana tak mampu menanggung kos operasi yang meningkat, katanya. Bagi Aisyah Fatihah, 20, seorang pelajar yang ingin bekerja di situ, memberitahu bahawa cabaran pertama adalah memastikan kesesuaian saiz pakaian yang dijual. Kadang-kadang, pelanggan mengadu tentang saiz baju yang tak kena. Tahun ini, kami cuba menarik pelanggan dengan menurunkan harga jualan berbanding tahun lepas, katanya. Sementara itu, seorang pengunjung, Encik Ashraf, mengakui kompleks PKNS masih menjadi pilihan utama beliau dan keluarga untuk membeli persiapan raya. Saya memang selalu datang ke sini setiap tahun. Harga di sini masih berpatutan dan suasana membeli belah menjelang Aidilfitri tetap meriah, katanya. Keadaan ekonomi yang tidak menentu sememangnya memberi kesan kepada perbelanjaan masyarakat. Walaupun terdapat cabaran besar buat peniaga secara fizikal, mereka masih berusaha menarik pelanggan dengan menawarkan harga yang berpatutan serta pelbagai pilihan pakaian mengikut trend semasa.